Apa beza tayar Metanov yang batch baru, bunga baru dengan batch yang lama yang bunga diamond macam ni? Ini soalan yang paling famous. Ramai tanya. Okey, sini aku jawab sejujurnya detail terus untuk korang untuk cerita part bunga tayar saja untuk video kali ni, panjang sikit lah. Okey, right. Seperti yang korang nampak, tiga-tiga ni semua batch kita memang tetap maintain dengan compound medium soft. Sebab apa? Itu compound yang agak ekonomi, harga berpatutan dan sesuai pakai kat cuaca Malaysia. Sebab mostly orang akan pakai medium soft dekat Malaysia. Okey, so compound still sama, medium soft. Ke apa beza dia pula? Untuk batch yang baru ni kita upgrade lagi dia punya tayar. Apa yang kita upgrade? Okey, right. Kita tolak dulu compound lama yang Maxi Diamond yang kita punya batch yang lama, still sama juga medium soft, still bagus juga. Okey, antara perbezaan paling ketara ialah dua batch ni ialah yang batch baru ni kita ada dua bunga. Satu Flash D. Flash D yang nampak kat belah kanan aku ni lah. Ini khas untuk motor saiz 17. Satu lagi Claw X. Khas untuk skuter saja yang belah kiri aku ni lah. Okay. So, apa beza dengan batch yang lama bunga diamond ni? First dari segi material kualiti getah yang kita pakai. Sebab tu harga pun agak berbeza sikit sebenarnya. Sebenarnya kalau orang lain jual dia akan buat perbezaan banyak. Tapi kita absorb cost tu, kita buat perbezaan harga dia sikit sahaja. Dari segi first, kualiti getah yang kita pakai. Getah kualiti untuk yang Flash D dengan Claw X kita pakai getah yang jenis grade SSS3. Maksudnya getah daripada Thailand yang high quality punya getah. Siapa bermain dengan industri getah dia tahu lah kalau getah daripada Thailand tu memang kualiti dia macam mana. Daripada Endon kita tahulah kurang sikit, daripada China macam mana. Okey, ini totally kita cakap kita ambil pada getah Thailand yang kualiti tinggi. So sebab tu bila orang ada yang pakai kata sama macam perform macam ke Sport Rain lah, apalah macam-macam. Tapi memang tak nak nafikan getah dia memang sedap, memang grip. Mostly yang review-review yang testimoni yang ramai dah pakai. Yang kedua, dari segi nylon. Okey, nylon ni pun perbezaan yang ketara, kita nak upgrade lagi tayar compare dengan batch lama. Nylon yang untuk batch yang terbaru ni Claw X dengan Flash D ni ialah nylon kita pakai ni ialah nylon yang lebih tebal dan lebih tahan lasak. So nylon ni apa function dia? Ialah lapisan yang dalam tayar korang ni. Kalau nylon tu jenis tak berkualiti, koyak itu yang buat tayar kau cepat bengkak, cepat kembung, macam jerawat apa semua. Itu nylon bila terputus dalam tayar kau akan bengkak. Biasa jadi tu orang yang tak jaga pressure angin tayar, langgar lubang apa semua nampak bengkak kan. So nylon tu koyak dia bengkak macam tu lah. Tapi kalau untuk tayar Metanov batch baru ni kita ambil nylon yang berkualiti, yang jenis tebal. So tahan beban yang berat, tahan hentakan yang lebih lagi. Itu perbezaan yang kedua. Yang ketiga pula berkaitan dengan dawai pula. Okey, dawai tayar. Apa yang kita upgrade? Untuk korang yang tak tahu lagi dawai tayar ada kat mana, setiap tayar wajib ada dawai tepi dinding ni. Dia akan membentuk korang punya bentuk tayar kau tu maintain dekat bentuk sport rim. So bila tayar pancit ke apa semua, dia still melekat dekat sport rim. So korang boleh bawa macam biasa. Kalau apa jadi kalau yang dawai tu putus, dawai tu sikit, biasanya itu kalau tengok kira tayar tu terkeluar pada sport rim. So boleh accident dan sebagainya lah. So bila pancit dah langsung tak boleh nak pakai dah. Sebab tu ada type tubeless yang walaupun tayar pancit habis still boleh bawa. Sebab function daripada dawai itulah. Nak cerita pasal dawai, apa yang kita upgrade? Okey, sini aku cerita. Normal tayar dekat luar sana lah. Biasanya dawai ada kat belah bawah ni. Dawai diorang biasanya akan ada dalam 9 kanan, 9 kiri. Ada yang 8, ada yang 7. So, normally ada 9 jenis dawai dekat tayar diorang. 9 kanan, 9 kiri. Itu normal tayar dekat market luar sana. Kebanyakan. Tapi, untuk Metanov batch baru ni kita upgrade lagi. Untuk Flash D, kita upgrade kepada ada 24 dawai, 12 kanan, 12 kiri. Upgrade lagi. Untuk Claw X pula kita tahu skuter ialah motor yang berat, beban yang berat. Kita upgrade ada 40 lapisan dawai, 20 kanan, 20 kiri. So dengan dawai yang tebal ni korang akan boleh bawa motor korang beban yang lagi tinggi. So kalau korang tayar pancit habis pun korang boleh still bawa tayar korang dalam tempoh yang agak lama. Itu kelebihan dawai yang tebal ni sebenarnya. Itu yang kita upgrade dekat tayar kita. Banyak lagi sebenarnya. So itu yang kita akan cerita lah dekat dalam video kali ni. Sebab tu panjang sikit lah. So untuk korang mana yang nak dapatkan tayar Metanov compound medium soft, alhamdulillah kita dah bagi sebelum kita jual memang kita dah bagi dah R&D dulu dah. So semua positif, semua feedback positif, R&D semua alhamdulillah semua lancar.
Untuk korang mana dapatkan tayar Metanov, boleh dapatkan dekat mana-mana cawangan di negara, ataupun boleh dapatkan dalam beg kuning siapa yang jauh. Untuk skuter kita dah ada banyak saiz, untuk kapcai pun ada banyak saiz. Tapi kalau yang saiz tak komplit tu tengah tunggu next batch next container lah. Sebab yang datang kali ni pun tak banyak, dalam satu container 40 kaki tu berapa biji, berapa saiz je boleh muat kan. So thank you mana yang support kita selama ni Daniel Garage. So thank you mana yang support Metanov, produk Bumi Putra kita. Thank you banyak untuk korang.